Saya kerja dekat pejabat Perdana Menteri. So saya dengar banyak rumours. This rumours is the one that I heard. Ada satu daripada negeri SG4 ni, SG4 ni telah menerima peruntukan untuk tempatan banjir. Tapi duit tempatan banjir tu dia tak gunakan untuk buat tempatan banjir, sebab duit ni kena lalu kerja negeri. Negeri yang kena buat tempatan banjir ni, panggil kontraktor sebagainya. Sebab dia tak guna duit tu untuk buat tempatan banjir, dan dia guna dengan duit tu untuk bagi kepada ahli parlimen dia yang dikatakan tak dapat peruntukan dan sebagainya. So duit tu sekarang dah tak ada untuk buat tempatan banjir, minta lagi dekat PM. This rumours yang I heard dan sekarang ni PM marah lah. So sekarang ni macam bagi tak amanah lah. Betul. Tak ada amanah di situ. Ada orang hantar video. Boleh dia buat kenyataan bahawa projek tebatan banjir yang kerajaan pusat bagi kepada kerajaan negeri, dia kata kerajaan negeri gunakan, menyalahgunakan, iaitu dengan mengambil peruntukan ini diberi kepada ahli-ahli parlimen. Jadi kerajaan negeri ambil duit ni bagi kepada ahli parlimen. Sebab tu tebatan banjir itu tak siap. Jadi saya nak jelaskan, ini fitnah. Ini bohong. Tebatan banjir itu projek persekutuan, bukan projek kita. Dan dari segi tawaran kepada kontraktor juga dibuat oleh kerajaan persekutuan. Pembayaran kepada kontraktor juga dibuat oleh kerajaan persekutuan, tidak melalui kerajaan negeri. Jadi janganlah kita sebar benda-benda bohong. Orang ni jawatan besar ni. Jawatan besar. Jadi macam mana ni? Boleh berlaku macam ni, memfitnah? Tak boleh. Mengaji, tengok PhD. Dia biasa orang PhD ni bercakap berdasar pada fakta. Orang PhD ni orang buat kajian. Dia buat kajian, dia tak boleh fakta salah. Ini bukan setakat salah, ini memang fitnah. Tak boleh. Kita kena ingat, kita nak tulis apa, kita nak bercakap apa pun, kena ingat semua dicatat. Dicatat oleh malaikat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Tiap-tiap orang Allah Taala sebut. Tiap-tiap orang termasuk kita. Fa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Kami kalungkan nasib dia atas batang tekak dia, seksa. Nasib kita duduk atas batang tekak kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami keluarkan baginya kitab catatan amalan, dikeluarkan. Yalqahu mansyura, dan dibuka, terbuka di hadapan masing-masing. Iqra kitabak. Lalu Allah Ta'ala perintah pada hari kiamat, bacalah catatan amalan kamu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Hari ini memadailah diri kamu sendiri menjadi penghitung terhadap apa yang kamu buat. Jadi yang kita ucap ni semua dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar sepatah perkataan pun kecuali raqib atid duk catat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tiap-tiap orang di kalangan kamu ada penulis yang mulia, ada pengawal. Ada pengawal. Pengawal itu siapa dia? Allah Ta'ala sebut kiraman katibin, penulis yang mulia. Malaikat kiraman katibin ni dia mulia, dia tak akan rasuah. Dia tak akan rasuah. Dia tulis hak kita buat, hak kita ucap, dia akan tulis. Ya'lamuna ma tafa'alun. Dia tahu belaka gapo hak membuat.